بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita kembali dalam slot kita. Tuan-tuan dan puan-puan, 30 hari 30 surah tadabbur Al-Quran. Puan-puan, hari ini kita nak membicarakan surah Al-Adiyat. Apa itu surah Al-Adiyat? Al-Adiyat ini, tuan-tuan dan puan-puan, mempunyai 11 ayat. Terkandung di dalam surah Al-Adiyat ini 11 ayat, surah yang ke-100 daripada 114 surah. Maksudnya surah Al-Adiyat, selepas itu ada 14 surah lagi, dan akhir sekali habislah tuan-puan. Okey, surah Al-Adiyat ni surah yang ke-100 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Adiyat ini adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum baginda Nabi SAW berhijrah. Tema utama di dalam surah Al-Adiyat iaitu kesungguhan manusia, yang kedua bahayanya kufur nikmat. Yang pertama, kesungguhan manusia itu. Yang kedua, bahayanya apabila seseorang, apabila individu itu, apabila manusia itu kufur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia apabila dia syukur nikmatnya, Allah akan tambah. Kita bersyukur dengan nikmat yang kita ada sekarang, Allah akan tambah. Namun apabila kita kufur dengan nikmat yang Allah telah berikan, maka azab Allah amatlah pedih. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika dan kita akan terus kepada ayat kita di dalam surah Al-Adiyat ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita berehat seketika, kita sambung semula selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe subscribe YouTube Ustaz Lah Official. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, subscribe YouTube Ustaz Lah Official. Kita berjumpa selepas ini.
ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kembali. Tuan-puan, jom sama-sama kita baca ayat yang pertama surah Al-Adiyat. Wal-adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan tercungap-cungap. Kenapa Allah menggunakan kuda perang ni? Kenapa Allah tak gunakan unta ke? Dalam surah Al-Adiyat Allah menggunakan kuda perang. Bukan kuda biasa tuan-puan, kuda perang tuan-puan. Kuda yang larinya laju, yang laju lariannya tuan-puan. Allah bersumpah wal-adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari hingga terdengar nafasnya. Laju dia lari tuan-puan. Kuda ini melambangkan taat setia dan bersungguh-sungguh walaupun dalam bahaya. Kuda berperang tuan-puan, dia pergi berperang tak? Berperang boleh jadi tuan-puan dia luka dan sebagainya. Tetapi dia bersungguh-sungguh walau bahaya. Pengajaran kepada kita, makhluk yang tidak berakal pun taat sepenuhnya kepada tugas dia. Tuan-puan, manusia yang berakal sepatutnya lebih bersungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-puan? Allah menggunakan contoh kuda untuk kita. Okey, kalau kita lah tak reti lah tuan-tuan dan puan-puan nak rasa taat kepada Allah, maka teruk kita daripada kuda. Okey. Tuan-puan, ayat kedua, fal muriyati qadha. Lalu yang memercikkan bunga api. Tuan-puan, Allah cerita kuda perang ni punyalah laju dia lari tuan-tuan, tapak kaki kuda ni bergesel dengan batu hingga keluar percikan api. Maksud dia apa? Laju betul ni tuan-tuan. Dia lari tu. Taat dia tuan-tuan ketika berperang tu tuan-tuan. Simbol kesungguhan tanpa henti walau sakit dan penat. Allah gambarkan tuan-tuan, nak bagi manusia berfikir, dia bagi contoh-contoh tuan-tuan. Antara dia surah Al-Adiyat, contoh berkenaan ataupun berkaitan dengan kuda perang. Laju dia lari tuan-puan, walau sakit dan penat, tetap dia berusaha. Perjuangan yang sebenar memerlukan pengorbanan. Tuan-puan, kadang-kadang kita letih kan, kadang-kadang kita buat suatu perkara tuan-puan, kita rasa macam letih sangat. Dah lah letih, orang tak hargai. Ketahuilah bahawasanya pengorbanan memang keletihan tuan-puan. Mana ada orang yang berkorban tuan-puan tak letih. Berkorban harta tuan-puan, letih tuan-puan, harta banyak habis. Tuan-puan, orang yang berkorban dia punya tenaganya, jiwanya, raganya tuan-puan, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya sekalipun kepada semata-mata untuk agama Islam tuan-puan. Tidak lain dan tidak bukan tuan-puan tengok Sayyidatina Khadijah. Bagaimana isteri baginda Nabi SAW tuan-puan, korbankan segala-galanya. Pengorbanan ini tuan-puan memang keletihan. Okey, sebab itu tuan-puan, hidup ini perlukan usaha. Hidup tanpa usaha ibarat hidup tanpa makna tuan-puan. Okey, ayat seterusnya ketiga, falmughirati subha. Ayat kelima Allah kata falmughirat, lalu yang menyerang pada subha, pada waktu pagi. Serangan waktu pagi menunjukkan strategi, disiplin dan keberanian. Musuh tidak menjangka serangan. Allah cerita dalam Quran tuan-tuan. Bagaimana? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni nak bagi tahu pengajaran kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan dengar betul-betul. Orang yang beriman, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang betul-betul berazam, determin tuan-puan, mempunyai keazaman yang kuat, yang berjaya, orang yang bangun awal. Bukan orang yang lalai, kau tengah hari pukul 1 baru nak bangun. Ustaz, ini cuti Ustaz. Yo tahu cuti subuh kau tidak. Kau subuh dinosaur. Bukan gajah dah tuan-tuan, dinosaur T-Rex agaknya. Okay? Orang yang beriman tuan-tuan bangun awal pagi. Tak kira lah tuan-tuan, lepas subuh tu dia bangun banyak, ada je benda nak buat. Kau jogging, kau breakfast, kau tak kira lah. Orang beriman bangunnya pada awal pagi, bukannya lalai.
Pagi adalah waktu barakah dan kemenangan. Sebab tu tuan-puan, antara tanda-tanda orang yang berjaya, tuan-puan tengok dia bangun pagi. Serius, orang yang morning person tuan-puan, bangun pagi, siap pada waktu pagi, bukan tengah hari tuan-puan Yo, bukan tengah hari tuan-puan. Tahu letih, tapi kalau sekali-sekala tak apa. Kalau dah kau hari-hari letih tu bukan letih, kau pemalas nama dia. Okay? Pagi ni adalah waktu barakah dan kemenangan. Boleh? Sebab itu pagi ni tuan-puan dia fresh. Waktu subuh kan? Fresh tuan-puan. Ayat keempat, fa'atharna bihi naqa'a, sehingga mereka menerbangkan debu. Kesan larian kuda tadi meninggalkan debu yang tebal. Laju betul dia lari tuan-puan. Berdebu-debu. Kan kuda lari kan. Terbang debu-debu tu tuan-puan. Tuan-puan boleh bayang Tuan-puan, menunjukkan apa? Usaha yang bersungguh pasti meninggalkan kesan. Ni tadabbur dia tuan-puan. Usaha yang bersungguh-sungguh. Kuda dia tuan-puan dia lari. Betul-betul lari tuan-puan sampai berdebu. Tinggalkan kesan debu yang tebal. Dapat? Usaha yang bersungguh-sungguh pasti meninggalkan kesan. Amal yang ikhlas, walaupun kecil, tetap meninggalkan kesan kepada kita. Kita buat amalan tuan-tuan dan puan-puan tak adalah hebat sangat. Tak adalah bagus sangat amalan kita. Biasa-biasa je. Tapi kekal kerana apa? Kerana kita ikhlas tuan-tuan dan puan-puan. Jangan pandang rendah kepada usaha yang berterusan. Teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Dan ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Lalu mereka menerobos ke tengah kumpulan musuh. Fawasatna. Terus tuan-tuan, laju kuda tu tuan-tuan masuk ke tempat musuh jam'a, secara berkelompok. Menerobos laju-laju tuan-tuan ke tengah kumpulan-kumpulan musuh. Jam'a tu kumpulan musuh. Okey, kuda menerobos ke tengah bahaya tanpa ragu. Ini adalah lambang ketaatan total kepada tuannya. Pengajaran ni kenapa tuan-tuan? Apa pengajaran kat kita? Sejauh mana kita berani taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sukar. Kuda tuan-tuan, dia taat kepada tuan dia walaupun susah, walaupun membahayakan diri dia. Tu kuda tu tuan-tuan, dengan tuan dia. Bagaimana kita dengan Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita berani. Allah bagi tahu, Allah bagi perumpamaan dalam surah Al-Adiyat. Taat ni tuan-tuan bukan ketika senang je, susah pun sama. Tuan-tuan, sebab itu bab ketaatan ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan time kita dah senang, taat ni. Time kita senang kita taat lah tuan-puan. Time kita susah kan tak tuan-puan. Taat ini bukan ketika senang sahaja, ketika susah pun sama kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat yang ke-6, innal insan, sesungguhnya manusia ini. Allah guna inna, sesungguh-sungguhnya. Insan, manusia, li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat kufur, ingkar. Lakanud membawa maksud sangat-sangat kufur dan ingkar terhadap siapa? Li rabbihi, Tuhannya. Tuan-tuan, Allah bagi gambaran kepada kita. Apa dia? Kuda tuan-tuan sangat taat, manusia sangat kufur nikmat. Kan bukan pantun ni tuan-tuan. Kuda ni sangat taat tuan-tuan kepada tuan dia, tetapi manusia itu kufur nikmat. Allah bagi perumpamaan kuda untuk kita. Allahu akbar. Kanud, apa maksud kanud? La kanud. Tuan-puan, kanud itu membawa maksud lupa kebaikan, ingat sedikit keburukan. Maksud dia apa tuan-puan? Apa maksud dia kepada kita? Kita ni cepat sangat lupa nikmat, kebaikan yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, cepat sangat kita lupa. Tapi bila Allah bagi sedikit ujian, copek kau mengeluh. Bukan main laju kau mengeluh kalau ada ujian. Tuan-puan, kita mudah lupa nikmat, cepat mengeluh dapat ujian. Kanud, la kanud, lupa kebaikan, ingat sedikit keburukan. Allah bagi sikit keburukan tu bukan sebab apa. Bagi sikit nak test kau, nak uji kau. Bukan main ingat, tapi nikmat yang Allah beri, kebaikan yang Allah beri, kau main lupa lagi kau. Okay? Nikmat yang banyak, syukur sedikit. Nikmat banyak Allah bagi, syukurnya sedikit. Macam-macam Allah bagi kat kita kan, tapi sikit je. Qalilan ma tashkurun, amat sedikit orang yang bersyukur, Allah kata dalam Quran. Baik, boleh tuan-tuan, insya-Allah
kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini pada ayat ke-7 sehingga 11, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kita berehat seketika. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan subscribe YouTube Ustazlah Official. Tuan-puan, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Jumpa sebentar lagi.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله Baik, Alhamdulillah tuan-tuan kita bertemu kembali. Jom kita sambung ayat ke-7 surah Al-Adiyat. Wa innahu ala dhalika la syahid. Sesungguhnya dia sendiri menjadi saksi atas kekufuran itu. Siapa dia ni tuan-tuan? Manusia. Manusia itu sendiri menjadi saksi kekufuran dia sendiri. Manusia ni sedar kesalahan dia, tiada alasan di hadapan Allah nanti. Depan Allah nanti tahu tak salah, tahu. Depan Allah nanti tahu tak berdosa, tahu. Tuan-puan, Allah buka tirai kesalahan kita, tirai keburukan kita nanti di akhirat kelak, tuan-puan. Sekarang tutup, nanti Allah buka, tuan-tuan dan puan. Allahu akbar. Tuan-puan, tiada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan biasa baca surah Yasin kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata, hari yang mana aku kunci, nakhtimu ala afwahihim, mulut engkau aku kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, berkata-katalah tangan-tangan engkau, wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksilah kaki-kaki engkau tu, bima kanu yaksibun, dengan apa yang kau kerjakan. Dosa ni tuan-tuan dan puan-puan bukan sebab tak tahu. Bukan sebab tak tahu. Yang tak tahu tu lain bab lah. Tak apalah. Tak sengaja tak tahu. Tuan-puan, orang yang dah tahu tapi melakukan dosa dan tak minta ampun kepada Allah dengan segera sebab lalai dan nafsu, tuan-puan, muhasabah kepada diri kita sama-sama, tuan-puan. Kita minta ampun kepada Allah, bermuhasabah kepada Allah sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ke-8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia, yakni Allah, sesungguhnya dia, yakni manusia. Tuan-puan, saya betulkan, wa innahu, sesungguhnya dia, manusia. Siapa dia tu, tuan-puan? Manusia, kita lah, tuan-puan. Li hubbil khairi, sangat-sangat sayang, sangat-sangat cinta, khairi la syadid, teramat-amat cinta kepada apa? Khairi itu membawa maksud apa? Tuan-puan, khair di sini membawa maksud harta. Sesungguhnya dia sangat cinta kepada harta. Siapa dia? Manusia, tuan-puan. Cinta yang berlebihan kepada harta hingga lupa pada akhirat. Tuan-puan, bukan tak boleh cinta harta, bukan tak boleh cari harta, bukan tak boleh jadi kaya. Orang Islam kena jadi kaya. Jadilah seperti mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kan. Tuan-puan, jadilah kaya. Jadilah kaya raya bilioner sekalipun. Orang Islam boleh kaya, tuan-puan. Tapi jangan berlebih-lebihan hingga lupa pada akhirat. Kerana semua harta yang kita ada, kayanya kita, pangkat harta yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan, gunakan harta tersebut menjadi manfaat kepada kita. Harta tak boleh bawa mati, tuan-puan, tapi manfaat daripada harta tersebut boleh bawa ke mati. Boleh? Allah kata harta ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah alat, bukan matlamat. Harta, duit yang kita ada, tuan-puan, dia alat je, tuan-puan. Dia bukan matlamat, bukan tujuan. Duit yang kita ada, dia alat untuk kita boleh dapat pahala dengan duit tersebut. Matlamatnya pahala. Duit tu alat. Sedekah. Nak sedekah, alat dia apa? Duit. Dah faham. Nak sedekah, nak infak, apa guna apa alat dia? Duit. Untuk dapat apa? Matlamat. Matlamatnya apa? Pahala. Dapat pahala untuk apa? Tiket ke syurga. Faham tuan-tuan? Saya ulang lagi sekali. Nak sedekah, nak infak, kena ada alat. Alat tu duit lah. Duit tu, tuan-puan, alat untuk kita infak. Tuan-puan, bila infak, matlamat apa? Matlamatnya nak dapat pahala. Pahala untuk apa? Tiket masuk syurga. Itulah kita nak.
Faham? Letakkan harta ni sebagai alat, bukan matlamat tujuan hidup kita, tidak. Bila harta di hati, maka Allah tu akan di tepi. Ini macam pantun kan? Bila harta di hati, sayang benar tuan-tuan, ya Allah, nak keluar zakat pun sayang, 2.5% je. Kau Allah dah bagi engkau cukup haul dan nisab, engkau punya pendapatan setahun 500,000. Kau nak keluar 2.5% pun kau malas kan? Sebulan 500,000 tuan-tuan, kalau bahagi-bahagi sebulan lebih kurang dalam 30 ke 40,000 sebulan. Banyak tak? Banyak. Nak keluar 2.5% pun menggigil tangan kau kan? Tuan-tuan, bila harta di hati, Allah akan letak di tepi. Tapi bila harta di tangan, kita akan letakkan Allah di hadapan. Nampak? Harta di hati, akan letak Allah di tepi. Namun apabila letak harta di tangan, senang nak infak, zakat dan wakaf, maka Allah akan kita letak di hadapan. Boleh? Dan ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah Allah kata, tidakkah dia tahu apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan? Kau tak tahu ke hari kebangkitan? Kau tak tahu ke? Kenapa kau sayang sangat harta engkau? Kenapa kau cinta sangat harta engkau? Kenapa kau letak harta kau ke dalam hati? Nak zakat pun kau malas. Padahal zakat tu dah wajib kat kau, dah cukup dah kat engkau. Aku bagi engkau harta yang banyak, pendapatan yang banyak. Engkau lupa ke kubur ini akan dibongkar, semua rahsia akan terdedah. Tiada apa yang boleh disembunyikan daripada kita. Dunia ni tempat simpan rahsia, akhirat tempat pendedahan. Kat dunia tuan-puan buat dosa, simpan, jangan cerita dengan orang lah. Okey? Semalam mana aku tak solat. Tak payah cerita. Kau tak solat ke, kau buat dosa ke, kau buat maksiat ke, tak payah cerita dengan orang. Dosa kau tutup, simpan elok-elok, taubat kepada Allah. Tapi kalau siapa yang kat dunia tuan-puan tak taubat, tak bertaubat kepada Allah dek kerana dosa-dosa dia, akhirat tempat pendedahan. Kat akhirat tuan-puan tak ada apa pun yang diselindungkan, tak ada. Allah buka sebesar-besar tuan-puan. Apa yang kita buat sebiji-sebiji akan ditayangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Boleh? Baiki amal kita sebelum terlambat sama-sama insya-Allah tuan-tuan di bulan Ramadan yang mulia ini kan. Dan ayat ke-10, wa hussila ma fis sudur, dan dihimpunkan apa yang ada di dalam dada mereka. Tuan-tuan, ulama membahaskan ayat ini nak bagi tahu niat, hasad, riak kita. Bukan kita lah orang lah. Na'udzubillah. Niat, hasad, riak, ikhlas semua diperlihatkan. Kita ada tak niat yang baik? Alhamdulillah. Ada tak niat yang buruk? Na'udzubillah. Hasad kita, hasad tu hasad dengki ko, kita punya iri hati ko, riak buat sumbangan tuan-puan, nak bagi orang tengok, nak menunjuk-nunjuk. Ikhlas ke tidak? Semua diperlihatkan di hadapan Allah. Bukan hanya perbuatan, tapi hati juga diadili di hadapan Allah. Allahu Akbar, punya adil Allah kan. Kat mahkamah dunia tuan-puan, ikut kita punya bukti lah. Dalam hati menipu, tapi bukti tu tuan-puan benda betul. Nampak tetap mahkamah akan kata kita betul. Betul tak? Iyo. Sebab tak ada bukti. Betul? Bukti tu menunjukkan kita betul. Padahal dalam hati kita menipu tu. Tuan-puan, lepaslah mahkamah dunia, tapi tidak di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah Allah, hati kau, depan-depan kau, perbuatan kau, dalam hati kau, semua Allah akan adil. Semua Allah akan adili. Jaga hati lebih daripada jaga image kita. Buat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana amal yang tak ikhlas, amal tanpa ikhlas akan menyebabkan kosong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud tak payah buat, buatlah. Tapi kita terus buat. Bila berterusan, macam mana nak jadi ikhlas ni Ustaz? Buat tanpa fikir. Mudah. Kalau tuan-puan buat berfikir-fikir, tak ikhlas lah. Sedekah tuan-puan, buat hari-hari, lama-lama ikhlas. Ustaz, saya tak nak solat lah Ustaz, sebab hati saya tak ikhlas. Kena ikhlas dulu baru kena solat. Banyak cantik muka kau. Okay? Kena ikhlas tu macam mana nak datang? Buat dulu. Buat hari-hari. Solat tuan-tuan memang kadang-kadang kita malas kan. Kadang-kadang terasa macam tak ikhlas nak solat terpaksa dan sebagainya. Tapi kalau dah buat hari-hari, jadi rutin, automatik, tak perlu ikhlas pun dia buat dah. Tak perlu rasa, lama-lama jadi automatik. Ikhlas je sentiasa. Betul? Kerana istiqamah akan melahirkan keikhlasan itu sendiri. InsyaAllah. Teman, ayat ke-11 yang terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Allah itu pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Hari itu tu apa tuan-puan? Hari kedahsyatan, hari kiamat tersebut. Allah maha teliti tuan-puan. Tak ada satu pun terlepas daripada pandangan Allah. Dekat dunia mungkin tersilap.
terlepas. Sebab undang-undang manusia ni tak sempurna tuan-tuan. Jadi undang-undang dia pun tak sempurna lah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna, penutup yang menggoncangkan jiwa kita tuan-tuan dan puan-puan, hidup di dunia dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci istiqamah. Tuan-puan, lakukan amal kebaikan walaupun sedikit tapi berterusan. InsyaAllah Allah sayang amal kita yang sedikit tetapi berterusan istiqamah. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama dapat mengambil pengajaran dan ibrahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat seketika. Kita berjumpa kembali selepas ini dalam penutup surah Al-Adiyat. Tuan-puan jangan lupa subscribe YouTube Ustazlah Official. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa sebentar lagi, berehat seketika.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله Tuan-tuan dan puan, kita berjumpa kembali. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kita buat sedikit penutup renungan kita bersama dalam surah Al-Adiyat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kita yang pertama. Tuan-puan, Allah bagi contoh kuda kat kita. Kan? Tuan-puan, ya Allah, hai manusia ni, kalau bagi contoh besar-besar pun kau tak faham bahasa, tu bahasa mudah lah. Aku bagi kau contoh kuda je senang. Tuan-puan, Allah bagi contoh kuda. Kuda pun Allah bagi contoh kat kita. Kuda ni punyalah taat, tuan-puan, kepada tuannya. Bagaimana manusia boleh ingkar kepada Tuhannya. Tuan-puan, pengajaran kepada diri kita. Tepuk dada, tanya iman kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah bahawasanya janganlah cintakan dunia ini terlebih-lebih. Bukan tak boleh sayang dunia, bukan tak boleh kejar dunia, tuan-puan. Kejarlah. Tapi at least dalam urusan dunia kita selitkan akhirat. Kalau kita doktor, sambil merawat penyakit, selitkan akhirat juga. Merawat penyakit, merawat pesakit itu kerana Allah Ta'ala. Tuan-puan, kalau kita cikgu, selitkan akhirat juga. Walaupun kita cikgu bahasa Inggeris contohnya, bahasa Cina ke, tak ada kena-mengena lah. Bukan cikgu pendidikan Islam. Tuan-puan, ada ke kena-mengena ustaz dengan agama ni? Ada. Selitkan bab akhirat di situ, mengajar anak bangsa kerana Allah Ta'ala. Tuan-puan, sama-sama kita hidup di dunia mesti memberi manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia yang lain mengikut kadar kemampuan, capability kita yang ada. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi. Mohon maaf daripada saya segala salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.